So nak main ketak petang ni. Pickle. Saya baru je call someone tu, mutual friend kan, kawan atas kawan kan. So macam Jun dia tak main lah petang ni. So ada 5 orang lagi kawan dia, girls, dekat Because Smash lah, insyaAllah. Saya rasa macam nak play lah petang ni. Maksudnya drama kan, tak swing, tak ding kan. Dah biasa main kan, kadang kita rasa macam lost sekejap kan. Badminton tak dapat lah sebab court punya net ada problem sikit. So pickle, insyaAllah nanti saya cuba hadirkan diri saya. Okay Fatin, insyaAllah kita jumpa nanti. Bye.